Ini adalah formula orang berjaya yang jarang dikongsikan dengan orang ramai. Simple je formula dia. Kalau tak ada tindakan, maksudnya sama dengan tak ada hasil. Bukannya kita nak hasil tapi tak ada usaha. Formula yang simple dan mudahlah untuk difahami. Cuma sebagai manusia, dekat situ dia tak nak menerima yang di mana usaha dulu baru dapat hasil. Macam kita kena ubah takdir diri. Minta maaf, kita kena ubah takdir tau. Dari segi usaha, dan ada yang takdir dah ditetapkan. Contohnya, bila kita meninggal, bila kita kahwin, bila kita dapat kerja baru, semua tu adalah takdir yang tetap. Tapi dengan takdir satu lagi yang mana boleh diubah, di situ terletak pada diri kita. Kalau kita tidak buat sesuatu, kita takkan dapat ubahkan takdir. Itu maksudnya dengan orang berjaya ni. Dia senang contoh, jangan terlalu overthinking sangat. Tak ada tindakan dan akan menutup peluang sebab kita terlalu banyak berfikir sangat. Bila banyak fikir banyak sangat, benda tu tak berlaku lagi sebenarnya. Kita kena fikir secara present, di mana sekarang, okey? Kita kena fikir apa yang sekarang. Contoh sekarang ni, kita tak ada duit. Apa yang nak takutkan? Kita cubalah apa-apa kan. Buat Grab ke apa kan, supaya kita dapat duit pada hari ni. Sebab hari ni kita tak dapat duit ni. Okey? So, fikirkan hari ni. So, jangan fikir, apa orang kata nanti lah. Jangan fikir aku tu. Kita kena buat. Buat dulu. Nanti, jalan lah. Jalan. Kenapa tak kita ejah macam ni lah? Kita buat dulu, baru fikir. Buat dulu, baru fikir. So, overthinking tu dia dapat dikurangkan. Okey? Permainan dia memang simple lah. Nak mula tu yang susah sebenarnya. Nak mula tu memang susah. Tapi, saya ada skill satu ni yang boleh dikongsikan. Macam mana kita nak mula sesuatu perkara. Buat 1% setiap minit ataupun setiap hari. Hari-hari tu buat 10 minit pun dah jadi lah. Bagi saya 10 minit tu berbaloi lah daripada kita buang masa kita main game yang berjam-jam kan. Baik, spend sikit 10 minit baca buku ke, belajar benda baru ke kan. Benda tu akan efektif lah. Tu usaha 1% setiap hari. Okay? Lagi baik dari tak buat apa langsung. Yang penting jangan merungut lah apa yang jadi dekat kita disebabkan kita tak ada tindakan. Macam mana kita tak ada tindakan? Waktu kita merungut apa yang jadi dalam hidup ni, sedangkan tu kesilapan dan tanggungjawab kita sendiri. Kita sendiri yang tak mau ubah. Macam mana kita boleh komplain? Tanpa tindakan memang tak ada hasil. Secara logiknya memang betul lah kan. Siapa usaha dia dapat. Simple. Okay. Setiap ilmu ni dia ada expire juga tau. So, kalau kita nak maju ke depan, kita kena stay relevant. Setiap masa kena relevant. Jangan berhenti belajar ilmu baru sebab ilmu ni dia akan expire 5 tahun ke depan memang tak boleh pakai. Kita kena belajar sampai mati asalnya tau. Okay? In the short form term yang saya boleh bagi. Lepas tu, otak kita ni kena laju. Sebab teknologi pun laju. Otak kita macam RAM. Macam RAM komputer. Kita kena selalu update software, update app lah kan. Sama juga dengan kita. Macam mana kita nak update? Dengan belajar ilmu baru. Masuklah webinar ke apa kan. Macam tu, kita boleh tambah income baru. Lagi banyak ilmu, lagi banyak income yang kita boleh buat. Kalau ikutkan, memang letih buat benda ni. Sebenarnya, tapi kena fikir macam ni lah. Letih tu sekejap je. 5 tahun je. Macam tu kan. So, kita kena asahkan stamina tu. Stamina tu dengan jaga makan. Makanan ni memang penting. Buang proses, buang makanan yang tidak real ataupun tidak organik. Okey? Dari situ kita dapat membina satu tenaga yang solid. Kita buat pilih apa pun, kita rasa sihat dan cegah. Memang psikologinya macam tu. Banyakkan berlari, banyakkan bergerak, banyakkan kardiovaskular. Dan lebih lagi untuk lelaki. Lelaki perlukan testosteron yang lebih jitu. Dengan senaman dan jaga makan. Okey? Dia, lelaki ni memang penting lah hormon tu. Sebab kita nak guna tenaga ni sebagai membina empire kita ni. Nak bina empire, nak bina keluarga, nak bina family memang memerlukan tenaganya banyak. Memang benda ni tak mudah dan memerlukan tenaga yang lebih. Dengan itu, orang lelaki sekarang jangan makan benda yang tak sepatutnya, okey? Contohnya ramen. Tak bagus. Berhenti makan ramen, okey? Ramen warna pink lah, warna kuning lah kan. Benda tu jangan makan. Kena stop
kena stop mulai hari ni dan ubahlah kita punya nasib hidup dan nasib keluarga kita nanti. Kita nak kahwin, kita kena, orang lelaki ni memang kena macam tu lah tanggungjawab dia. So, kesimpulan jangan letih lah dengan buat benda tak sepatutnya, macam pergi melepak, pergi buat benda yang tak sepatutnya lah kan. Maksud saya ni, faham lah benda negatif lah. So dekat sini kalau rasa video ni berguna, boleh share dengan kawan-kawan ataupun tulis komen yang anda nak share dengan pengalaman anda ataupun setuju ataupun tidak saya punya pendapat dan pandangan ini. Dan saya juga ada jual e-book tentang kewangan dan juga jual buku tentang kewangan. Kalau berminat boleh tekan link in bio. So kalau tak ada apa-apa dekat sini, let's go.